Geng, kalau sebelum ni aku ada ulas tentang Rimba Racer, kali ni aku nak ulas pula tentang satu lagi animasi underrated buatan Malaysia yang bertajuk, ni dia, The Amazing of Awang Kenik. Sinopsis ringkas, dia kisah tentang Awang yang terkena sumpahan makhluk ganjil ketika berusia 10 tahun ni. Disebabkan sumpahan ni, tubuh Awang ni dia tak dapat membesar dan tetap kecil sampai bila-bila. Yang lebih malang lagi, ibu bapa si Awang ni juga hilang secara misteri. Ush, dahsyat. Disebabkan tubuh badan dia yang kecil ni lah, orang ramai mula panggil dia dengan panggilan Awang Kenik. Bersama dengan sahabat baiknya Badang, mereka ni berdepan dengan pelbagai makhluk pelik yang cuba menguasai negeri Indra Sakti. Keunikan cerita ni yang kita boleh highlightkan adalah yang pertama, mengangkat budaya tempatan. Banyak watak ataupun makhluk diinspirasikan daripada cerita rakyat tempatan dan diberikan nafas baru dengan gaya yang lebih moden. Yang kedua, jalan cerita dia ni ringan je dan kelakar. Salah satu kekuatan cerita ni adalah komedi yang buatkan ramai golongan usia ni boleh relate. Yang ketiga, art style dia gaya 2D. Yang ni yang paling unik bagi aku. Dalam era kebanyakan studio animasi Malaysia, dia bergerak ke arah 3D macam Ejen Ali, Bobo Boy dan sebagainya. Yang Awang Kenik ni dia tampil berbeza. Dia buat gaya 2D pula. Tapi di sebalik keunikan dan kelebihan, ada jugalah kelemahan dan kekangan dalam animasi. Yang pertama, jalan cerita dia tergantung. Cerita ni tak dapat ditutup dengan ending yang proper. Dan banyak persoalan-persoalan dibiarkan tergantung. Yang kedua, pacing cerita agak ringan. Jalan cerita dia boleh kata simple je. Musuh datang, Awang lawan, selesai. Jadi kurang momentum untuk bina komuniti dan hype jangka panjang. Mungkin inilah sebabnya kenapa Awang Kenik dianggap sekadar hiburan petang-petang sahaja. Tapi bagi aku daripada segi art style, nilai, idea dan budaya, yang ni merupakan satu karya yang patutlah kita hargai. Kalau diberi peluang dengan bajet yang lebih besar, aku harap tim produksi ni dia lebih fokus kepada marketing yang lebih agresif dan pembinaan komuniti lah. Sebab nak survive sekarang ni memang kena bina komuniti untuk jangka masa panjang. Jadi apa pandangan korang tentang animasi ni? Patut ke animasi ni diberi peluang semula ataupun kena reboot balik? Tulis pandangan korang di ruangan komen. Kalau kita sendiri tak angkat karya kita, jadi siapa lagi? Share dan repost video ni biar ramai lagi tahu. Alhamdulillah, memang terbaik.